Geng, video kali ni saya nak claim duit untuk Money Pocket bulan ni punya guys. So Money Pocket ni kita akan bagi dekat korang nanti pada hujung bulan. Kalau nak tahu hari apa, korang kena standby dekat dalam grup. Nanti apa-apa kita akan share dekat korang, dekat dalam grup WhatsApp. Okay, siapa yang nak dapatkan Money Pocket boleh join dekat dalam grup. Tekan link dekat bawah video ni. Lepas tu jangan lupa untuk tekan button like, share dengan subscribe. Tapi sebelum kita nak ajar korang macam mana cara nak guna aplikasi hari ni, saya nak tunjuk dulu bukti pembayaran ataupun feedback terbaru yang saya ada dapat guys. So dekat sini ada macam-macam feedback pembayaran yang saya ada dapat dari aplikasi yang diorang main. Kalau korang nak tengok lagi bukti-bukti pembayaran yang terbaru ataupun korang nak tengok lagi feedback terbaru, boleh join dekat dalam grup WhatsApp. Selalunya kalau saya ada dapat feedback, saya akan share dekat dalam grup WhatsApp guys. Siapa yang nak try, jom tengok video ni sampai habis. Dalam aplikasi ni saya dah pernah claim 2 kali. Satu guna coin, satu lagi pakai duit hijau. Kalau duit hijau saya claim RM45 15 hari bulan 9. Kalau guna coin kita claim RM25.75 Saya claim 25 hari bulan 9. So maksudnya dalam 2 bulan dalam 2 bulan dah. Dalam 1 bulan kita claim 2 kali. Satu duit hijau, satu lagi pakai coin. Untuk bulan 10 kita tak claim lagi guys. Saya punya duit hijau ada RM45, dah boleh claim. Kita nak claim hari ni. Satu lagi saya punya coin dah ada RM4.41. Pun sama juga, kita nak claim tapi bukan hari ni. Nanti kita claim, mungkin bulan depan. Okey, untuk duit hijau minimum yang korang kena kumpul RM45 guys, baru boleh claim. Lepas tu 110 dengan 180. Saya rasa tak payahlah kumpul sampai 110, itu terlalu banyak guys. Korang boleh claim RM45. So cara nak claim dia macam mana? Kalau korang punya duit dah cukup, klik je dekat button withdraw. Lepas tu korang masukkan nama korang dengan nombor telefon TNG korang, bukan nombor duit now. Lepas tu korang klik submit. Nanti lepas korang dah claim, korang tunggu dalam tempoh 24 ke 48 jam. Kalau dah berjaya masuk, korang boleh access, hantar feedback dekat saya. Itu cara korang nak claim guna duit hijau. Kalau coin pula, cara nak withdraw dia, korang kena kumpul RM2. Kalau coin dia punya minimum paling sikit RM2 yang korang kena ada guys. Lepas tu macam biasa, klik je dekat button withdraw, masukkan nama korang dengan nombor telefon TNG korang. Macam mana cara nak dapatkan coin dengan duit hijau? Untuk coin korang boleh dapat dekat bahagian sini guys, dekat bahagian tengah-tengah ni. Korang kena buat daily task setiap hari. Korang boleh dapatkan bintang dengan screw, lepas tu coin. Okey, kalau bintang ni pula korang guna untuk dapatkan duit hijau. Korang tengok dekat sebelah kanan bawah ni. So dekat sini kalau korang dapat kumpul bintang, korang akan dapat RM4 dan juga RM8 paling banyak yang korang boleh dapat. Mula-mula sekali korang akan dapat nanti RM4. Korang kena ada 60 bintang, dapat RM4. Lepas tu korang dapat kumpul 120 bintang, korang akan dapat lagi RM4. Korang dapat kumpul 240 bintang, korang akan dapat lagi RM4. Untuk RM8 korang kena ada 800 bintang. So nak dapatkan bintang ni korang kena buat daily task. Korang kena buat daily task setiap hari, boleh dapatkan bintang, coin dengan screw. Okey, kalau coin ni pula macam biasalah. Kalau coin ni dia akan masuk dekat sini lah, korang punya baki kan. Nanti kalau dah cukup RM2, korang boleh claim. Kalau screw tadi, yang screw korang dapat ni dekat atas ni kan, screw ni pula korang guna untuk tukarkan dengan coin. Dekat sebelah kanan atas ni pula guys, dekat kotak hadiah ni, dekat sini. Tapi korang kena ada 2000 screw baru boleh tukar dengan 150 coin. Nanti korang boleh klik dekat sini untuk jual korang punya screw. So lagi macam mana nak dapatkan duit hijau selain daripada korang kumpulkan bintang ni, korang boleh main game dekat tengah ni guys. Klik dekat bahagian start, korang tengok dekat belah atas ni, korang punya level tau. So setiap level yang korang naik nanti boleh dapatkan screw dengan duit hijau sahaja, tak ada dapat coin. Kalau coin korang dapat dekat bahagian daily task dengan dekat kotak hadiah ni. Kalau duit hijau tadi korang dapat dekat game dengan dekat sini. Satu lagi, kalau korang nak dapatkan coin dengan duit hijau, korang boleh klik dekat sebelah kiri tepi ni geng. Tapi kena invite orang. Korang boleh copy korang punya link, share dekat kawan-kawan. Kalau ada orang pakai korang punya link and diorang main dekat dalam aplikasi ni, korang akan dapat 4000 coin dengan RM1.20. Tapi kena pastikan orang yang kita invite tu kena main game, kena naikkan diorang punya level, baru kita akan dapat coin. Kalau kita invite orang tak main dekat dalam aplikasi ni, kita tak akan dapat coin. Dan referral tu dia akan jadi non-aktif. Kalau korang nak jadikan dia aktif, kena buat task. So, untuk duit hijau saya rasa kalau nak claim kena invite orang. Kalau tak invite tak boleh guys. Cuma coin saja yang korang boleh withdraw tanpa perlu invite orang. Sebab nak kena kumpul minimum RM2 sahaja baru boleh claim. Cara nak main game dia senang je guys. Korang kena susun screw mengikut warna. Kalau hijau korang susun dekat warna hijau, kalau merah korang susun dekat warna merah. Lepas tu kalau korang punya tempat ni dah penuh, korang nak guna korang nak buka tempat yang lain, korang klik dekat sini. Tapi kena tengok iklan. Dekat bahagian bawah ni pun sama juga untuk korang letak screw yang lebih. Nanti kalau dah habis ataupun dah penuh, kalau korang nak dapatkan lagi slot yang lain, korang kena tengok iklan. So macam tu je cara nak main game ni guys. Korang kena susun screw ikut warna. So saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Kalau korang tak faham, korang boleh PM je saya ataupun komen dekat bawah video ni.
Nanti saya bantu korang yang mana korang tak faham guys. Okay, ataupun kalau korang nak try aplikasi yang lain, aplikasi yang lagi senang, korang boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal Channel. Dan kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil. Jangan lupa untuk join dekat dalam grup, tekan link dekat bawah video, tekan button like, share dengan subscribe.